masak. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel saya, Selin Abdul. Hari tu mau masak sardin salai. Sardin salai bersama timun. Ada ikan di pasar dan kapak aku nak. Masak simpel-simpel aja lah kita. Timun, berhampok. Kalau lawak kami malam tak. Up. Cahaya asam Jawa. Sedap ni timun ni. Krup krap. Timun apa? Timun muda. Krup krap lah ni. Ini guys, Tergigit lidah pula. Kunyah-kunyah timun tergigit lidah ada loh cakap pasal air ni. Lepas tu guys, kita masuk apa ni? Air asam Jawa. Sedap kan? Kita tak lawak kami. Simpel-simpel aja. Wah, nak cukup masin, nak cukup masam. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi air asam. Selalu lupa perlahankan api ni. Tambah air asam. Ajinomoto secukup rasa. SU1 ia nak tambah banyak, ia nak sikit, ia tak payah bubuh pun tak apa, it's up to you. Garam, tengok dulu garam sebab dia memang dah masin dah. Gula sikit guys, gula pasir. Gaul. Macam lah orang tak tahu gaul ni. Nanti kita rasa macam mana. It's going to be nice. Asal dulu. Apa yang tak cukup kita tambah. Tak cukup apa ni?
Just nice. Buzzer pula ni. Dengan buzzer. Tambah sikit lagi. Okay. Takut dia kurang masin. Sebab ikan tu memang dah masin dah, ikan salai tu. Tebus sikit lah. Okay. Gitu. Itulah cara orang Iban masak. Takut. Dah. Ataupun add a little bit of sugar. Sugar standby ni. Standby ni. So, it's ready to eat. Dah masak guys. Tak lama masak ni, sekejap je. Okay, thank you for being with me. Jangan lupa subscribe, comment, likes, okay? Bye-bye.